Gugur setangkai bunga melati, berselerak kelopak celahan di dada. Sudah lama saya menanti, izinkan saya mulakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati, barisan kehakiman, warga pendidik serta rakan-rakan seperjuangan. Pada mulanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Hanan binti Hasbunizal, berumur 15 tahun dan merupakan anak didik Maha Al-Masyhur Al-Islami. Kod sekolah saya ialah PFT 3001. Pada masa lapang, saya gemar untuk membaca buku, terutamanya buku yang bertemakan motivasi. Hadirin sekalian, bersama saya senaskah buku yang sangat berharga bagi saya. Buku ini berjudul Adabud Daris wal Mudarris, yang bermaksud adab murid dan guru. Buku ini mempunyai 67 halaman yang bercetak dan mempunyai nilai estetika dan nilai kreatif pada bahagian kulitnya. Buku ini disertakan dengan 7 bab yang memberikan pelbagai pengajaran dan faedah kepada pembaca. Terlebih dahulu, suka untuk saya kongsikan buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Al-Dimashqi. Beliau memilih dan meringkaskan buku ini daripada mukadimah kitab Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazzab yang telah menyebut beberapa adab berkaitan dengan guru dan murid. Syekh Al-Qasimi telah meringkaskan kitab ini dengan uslub gaya bahasa yang cukup menarik dan susunan yang sangat cantik. Beliau memilih adab yang bersesuaian dengan para penuntut ilmu pada zaman ini dan meninggalkan perkara yang tidak bersesuaian. Cetakan pertama buku ini adalah pada tahun 2019 dan cetakan kedua buku ini adalah pada tahun 2022. Buku ini diterbitkan oleh Icon Shabab Resources. Terdapat 2 bab yang memberikan saya inspirasi yang sangat besar, iaitu bab yang kelima dan bab yang ketujuh. Bab yang kelima adalah berkaitan dengan bab yang kelima adalah berkaitan dengan adab seorang murid. Adab seorang murid adalah seperti merendahkan diri dan patuh akan gurunya dan memandang guru dengan rasa penuh hormat. Bab yang ketujuh adalah adab berkaitan padanya guru dan murid. Adab ini adalah berkaitan dengan tidak mengabaikan tugas dan tidak bertanya dengan niat memperlekehkan. Tuntasnya, buku ini sangat sesuai kepada para penuntut ilmu dan tenaga pengajar. Buku ini juga bersesuaian dengan kata para ulama, iaitu Al-Adab Qabla Al-Ain, yang membawa maksud adab dulu baru ilmu. Akhir sekali, terimalah serangkap pantun dari saya. Buah seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.